Okay, kita sambung hari ni kan. Hari ni cikgu cadangkan kita nak buat dua tajuk. Nampak slide kan? Okey semua kan? Suara pun okey kan? Okey tak? Okey. Okey ha. Okey, Okey. kita akan bincang dua topik lah hari ni kan. InsyaAllah lah kita rakam yang pertama, topik yang pertama, kita stop jap, kita rakam balik lah. Cikgu harap semua masuk lah sebab cikgu target kita sebelum periksa fizik ni kita boleh bincang semua bab lah kan. Tapi ada juga bab yang kita boleh cover dekat sekolah nanti. Sebab hari Selasa ni kita ada kelas kan. Ada? Hari Selasa petang ada kelas 2 jam. Lepas tu hari Rabu ada 4 jam kan. Tu okey lah. Jadi ada malam-malam tu kita ubah juga sikit sejam ke kan. Boleh lah. Okey, tak apalah kita continue lah kan. Kita continue. Hari ni kita bincang tajuk haba. Cikgu apa-apa pun cikgu mesti cerita sikit kepentingan aspek alasan lah yang kamu hafal dalam buku pencucian air tu. Maksudnya dah hafal setahun tu boleh ingat lah kan. Tapi jangan tengok lah masa cikgu terang ni kan. Cuba kamu jawab sebab kamu tahu. Itu baguslah. Okey, dia kalau topik haba ni ingat kan, kalau semalam kita bincang daya gerakan, kita ada dua benda yang penting kita ingat, iaitu 2B 2K. Kamu ingat kan 2B 2K. Dan juga kita hafal FIFA. Ingat kan daya gerakan itu. Daya gerakan, tajuk gerakan kita ingat 2B 2K dan juga FIFA. Ni cara nak ingat untuk tajuk daya gerakan dan tekanan. Tajuk ni lah kan. Apa alasan popular daya gerakan? Ingat tak cikgu cakap semalam? Apa alasan popular? Ya? Daya tinggi. Daya tinggi, ya bagus. Itu alasan popular dah. Itu kalau kamu sesak sangat, nak tak jawab macam mana, lagi ada kedua tu kita panggil kuat lah. Kuat tidak mudah pecah ke apa, itu pun boleh jugalah kan. Tapi yang penting daya tinggi tu. Okey. Untuk tajuk haba ni, kita bincang sikit haba. Ni, kita buat pertama lah. Haba, ni cikgu dah tunjuk kat kamu dah, tapi cikgu nak recall balik lah. Haba dia ada dua logam dan juga bukan logam. Logam contohnya aluminium, besi, kuprum, keduli. Dan jangan lupa juga formula ni. Q sama MC theta, muatan haba tentu. Okey, dia kata theta bertambah, C berkurang. Ni kamu dah faham lah kan. Jadi hubungan di antara C dengan theta adalah berkadar songsang. Okey kan, hubungan C dengan theta adalah berkadar songsang. Sebab tu bila C berkurang, theta bertambah. Ini sesuai untuk logam lah. Logam nanti kita terang ada satu analogi juga terang sikit kan. Jadi untuk logam biasanya kadar aliran haba adalah tinggi. Kadar haba macam ni, Q per T. Ni aliran haba. Kadar T kadar, Q haba adalah tinggi. Tapi jangan tulis ni pula. Kamu tulis ni kan. Ni sebab kita tunjuk dalam nota kan. Okey, kalau bukan logam biasanya disebut penebat. Okey. Contoh dia lah kayu, plastik, seramik, getah, air, semua tu lah kan. Jadi dia terbaliklah. Untuk logam, C dia rendah. Untuk bukan logam, C dia tinggi. Ini sifat bahan C ni. C ni sifat bahan, muatan haba tentu. Okey kan. Jadi itulah hubungan dia berkadar songsang. Jadi kadar aliran haba dia rendah. Q per T-nya rendah. Yang penting kamu tahu bila C tinggi, theta rendah. Theta perubahan suhu. Bila C rendah, theta tinggi. Okey Jadi nak ingat ni senanglah cikgu, senang sikit. C ni kita kaitkan dengan, ingat apa juga? Sabar. Okey, kalau kamu sabar tinggi, perubahan suhu kamu rendah. Lambat panas. Lambat panas tu boleh guna tapi kita betulkan kan. Jadi perubahan suhu rendah. Sabar, C tinggi, perubahan suhu rendah. Kalau kamu tak sabar, kesabaran rendah, cepat marah, cepat panas. Tu dah. Jadi kamu ingat kan, kalau kamu nak jawab ni ada. Kalau jumpa logam, dia benda ni, konduktor haba. Dua benda ni. Konduktor haba, dua benda ni dan juga kadar aliran haba. Jadi ini boleh jadikan alasan untuk jawapan kalau kita pilih logam lah. Kalau bukan logam macam tu jugalah. Kalau kita bukan logam, dah tentu kita pilih penebat yang dua ni dan juga yang ni. Okey, ni rasa kamu dah faham dah kot. Cikgu harap bolehlah cikgu teruskan
Ini untuk tips yang pertama lah, yang berkaitan dengan haba. Okey, haba. Tekan pula ni. Sekejap. Itu dia. Okey, haba. Ingat, tu yang penting tu. Haba kita cerita dah. Ciri bahan. Ciri bahan yang dimasukkan sini, kita tahulah semalam kita ada bincang sikit. Cikgu bincang juga lah ini kan. Lepas tu kita bincang sikit tentang tajuk target kita lah. Itu peti ais. Ni ciri bahan yang ada untuk tajuk haba. Kalau dari gerakan 2B 3K. Boleh juga guna kat sini juga kadang-kadang kan. 2B 3K juga, jangan kamu ni. Kadang-kadang boleh guna juga kan. Okey, yang pertama aspek dia ialah kita cerita sikit tentang apa nama tu? Iaitu cikgu nak check sekejap. Cikgu takut ada benda je. Sekejap check sekejap. Cas, takut tak cas. Okey dah. Cikgu cas dah. Okey. Takut bateri habis kan. Sekejap. Cikgu tengah cas. Oh, tersilap. Dah cas. Dah cas. Okey. Kita balik lah. Okey, tu dah kan. Aspek alasan, ciri-ciri bahan. Okey kan. Satu contoh dah lah. Jadi nama bahan yang kita pilih ni kita buat cara umum lah kan. Polystyrene. Biasanya kita jawab dia adalah apa? Apa dah? Dapat cuba. Penebat haba. Ya, penebat haba. Ni lah kan. Kamu jawab penebat haba. Kadar air rendah. Dan kamu jawab lagi apa? Q tinggi tak? C tinggi. Theta rendah. Okey kan? Itu dah. Okey. Kalis haba. Kalis maksudnya apa? Tidak benarkan haba. Ya, tidak benarkan elakkan haba masuk ke dalam objek. Okey kan? Putih dia boleh apa? Mantul haba atau cahaya lah kan? Gelap dia akan serap haba. Okey. Takat lebur tinggi. Tinggi maksudnya susah untuk melebur. Susah melebur pada suhu tinggi. Kau nak tambah lah kan. Takat didih tinggi, susah mendidih pada suhu tinggi. Kalau kamu jawab lah. Ni sama juga lah. Muatan haba tu tinggi terujuk pada dua benda ni. Ikut pada bahan yang kita tengok kan. C tinggi, perubahan suhu kecil. C rendah, perubahan suhu rendah. Biasanya C tinggi ni untuk bukan logam. C rendah ni untuk logam. Itulah yang kita boleh tengok kan. Jadi kita dapat dah. Saya tak langsung kita hafal sikit lah aspek alasan yang basic ni lah. Okey, cikgu teruskan. Yang ni. Kita masuk pada yang balik lah tadi. Kita dah cerita tentang dua lah. Haba, okey. Okey, kita buat soalan target cikgu kan tahun ni. Target apa? Cikgu target soalan. Kalau kamu kita tengok balik lah. Apa yang kita target. Kita buka balik kan. Mana dia punya ni. Okey, kat sini. Tu. Untuk haba kan. Analisis SPM tahun lepas. Kita bincang haba kan. Jadi haba cikgu lebih target pada soalan AC. 2 bintang sebab 2 tahun berturut tak keluar. Okey, faham. Dan tajuk apa yang kurang ditanya. Jadi tengok sini kan. Keseimbangan terma 2 tahun. Keseimbangan terma itu bagi 2 bintang kan. 2 bintang. Muatan haba tentu yang C theta tu. 1 bintang je. Kan? Haba pendam tentu. Banyak bintang, 4 bintang. Jadi cikgu lebih pada rujuk pada haba pendam tentu. Jadi target cikgu ni. Apa tajuk dia yang cikgu rasa AC nak keluar? Itulah. Peti ais, setrika wap pun boleh. Macam-macam lah yang berkaitan dengan perubahan 2 fasa dah. Haba pendam tentu ni perubahan 2 fasa kan. Jadi cikgu nak terang sikit lah kamu tentang apa maksud haba pendam tentu ni. Ikut ke atas siapa dia jawab dah. Haba kan. Haba yang diperlukan. Pendam maksudnya apa? Apa? Ada 3 benda. Tentu maksudnya 1 kilogram. Haba ni haba yang diperlukan. Haba yang diperlukan oleh bahan
1 kilogram, apa dia? Apa tu? Untuk menukar Pepejal ke cecair. dua fasa pepejal ke cecair. Kalau pepejal kita panggil haba pendam tentu pelakuran. Kalau cecair ke gas kita panggil haba pendam tentu penguapan. Penguapan. Pendam merujuk pada apa? Siapa tahu? Pendam tu. Pendam sabar. Pendam apa dia? Ingat tak? Tak jawab. Boleh tak boleh? Boleh ke tak boleh? Saya tak tahu. Okey. Pendam maksudnya tanpa perubahan suhu. Faham tak? Tanpa faham. perubahan suhu. Kamu tak berani nak marah. Kamu pendam je diam. Sabar je lah. Ni. Tanpa perubahan suhu. Maksudnya suhu tak bertambah. Pendam. Tapi dalam hati bertukar pepejal je cair. Tengah nak marah tapi dari dalam je dia. Itu contoh lah kan. Jadi ingat tentu 1 kilogram. Pendam tu maksudnya tanpa perubahan suhu. Haba yang diperlukan untuk ni dua fasa. Pepejal cair, cair gas. Tu yang kita penting sikit lah. Kat sini lah. Kalau muatan haba tentu pula C ni. C lah kan. Ni bukan kapasiti muatan kan. Muatan haba tentu. Tentu merujuk pada tentu ni kan. Merujuk pada 1 kilogram 1 darjah Celsius. Dan 1 darjah Celsius lah. Kan? Okey. Muat haba. Okey. Haba yang boleh diperlukan, dimuatkan. Kan? Haba yang boleh diperlukan untuk 1 kilogram bagi meningkatkan suhu 1 darjah Celsius. Cikgu ulang balik kan. Haba yang diperlukan, haba yang perlu dimuatkan dalam satu bahan. Bahan 1 kilogram bahan untuk meningkatkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Nampak senang tak cikgu cakap macam ni? Boleh kan? Boleh. Dari segi definisi. Boleh. Dari definisi tu kan. Jadi cikgu dah buat banyak sikit lah. Kamu kena rajin sikit lah masuk kelas ni kan. Kalau tak dapat tengok rakaman. Kan? Okay, cikgu. Okay. Kita teruskan. Tu contohlah. Kita tahu dua tajuk yang penting lah kan. Tu cara nak ingat dah. Okey. Kita pergi kepada peti ais. Peti ais. Macam peti ais kan. Peti ais. Okey, sebelum kita bincang aspek dan alasan dia. Saya akan jawab aspek dan alasan dia. Cikgu nak cerita sikit tentang peti ais ni ada dua bahagian yang penting. Satu bahagian sirip penyejuk. Okey kan? Nama penyejuk. Adakah disejuk? Pegang ni sejuk dah ni? Kat belakang peti air pegang. Panas. Maksudnya haba dibebaskan. Betul tak? Haba dibebaskan. Boleh? Jadi dekat belakang peti ais ni haba dibebaskan. Dalam peti ais kan? Ruang sejuk peti ais, freezer compartment. Dalam peti ais ni haba dia apa? Dibebaskan ke haba diserap? Diserap. Ya, haba diserap. Maksudnya bila kamu letak ikan ke, makanan ke, haba daripada ikan tu akan diserap oleh peti ais. Boleh faham kan? Bila haba diserap, makanan tu akan jadi sejuk lah. Okey kan? Jadi haba diserap. Jadi semasa berlaku penyerapan haba diserap ni, dia konsep sama dengan peluh lah. Kita panggil penyejatan. Dia berlaku proses penyejatan. Penyejatan apa? Pepejal cecair ke gas kepada cecair untuk penyejatan. Penyejatan ataupun evaporation. Cecair gas. Ya, cecair menjadi gas. Kan? Jadi cecair menjadi gas, dia akan serap haba semua ni. Cecair apa? Cecair yang ada dalam apa nama ni? Ejen penyejuk ni. Cecair yang ada dalam ejen penyejuk ni. Kat sini cecair tu akan dia akan menyerap haba daripada peti ais ni supaya menukarkan fasa dia cecair menjadi gas. Cecair menjadi gas pada sebarang suhu. Ni sebarang suhu sebab penyejatan kan. Okey. Itu yang pertama.
Okey, yang ni pula haba dibebaskan, dia jadi proses terbalik. Dekat sini akan berlaku pertukaran gas menjadi cecair. Gas menjadi cecair kita panggil apa? Kondensasi. Ya, mesti orang tak cikgu pendidikan. Sorry. Kondensasi, betul, cikgu silap. Kondensasi. Okey, dekat belakang berlaku kondensasi, dalam peti ais berlaku penyejatan. Di sini haba diserap, di belakang haba dibebaskan. Itu yang penting tu. Jadi gas yang dalam pipe ni akan mengalir dalam ni. Dia akan mengalir, mula dia akan mengalir sini. Gas tu akan dimampatkan. Okey, lepas tu gas tu akan bertukar menjadi cecair kat kawasan ni. Dan haba dibebaskan. Maksudnya gas tu dari sini dimampatkan supaya bertukar jadi cair. Tapi cecair tu masih ada lagi dan cecair tu akan membebaskan haba. Faham kan? Lepas tu cecair sampai dekat sini, cecair tu akan disembur. Disembur macam spray kan. Disembur supaya meningkatkan proses penyejatan. Cecair akan bertukar menjadi gas. Disembur dalam kawasan juga sembur kan. Jadi bila cecair dipaksa menjadi gas, jadi banyak haba diserap sini. Haba diserap ni. Dan cecair dan gas ni akan bergerak ke sini dan turun balik, gas ni akan dimampatkan dan proses tu akan berulang-ulang. Faham tak ni? Faham. Okay, faham. Tu yang penting. Cikgu target ni keluar ni kalau keluar ni memang kamu senyum lah. Jangan senyum macam tahun lepas. 2 tahun lepas berapa tahun lepas ada senyum je. Tak boleh jawab. Tapi saya tak boleh jawab. Senyum tapi tak boleh jawab. Buat apa kan? Okey, yang pertama. Kita tengok aspek dan alasan peti ais. Ni possible yang mungkin keluar. Cikgu suka cari possible. Tengok ni. Span ni dibuat daripada apa? Logam ke bukan logam? Bukan. Itulah span insulator. Apa alasan insulator? Low change in temperature. Ya, boleh juga. Penebat boleh. Low change in temperature. Jadi kita tengok tadi kalau penebat dah tentu ni macam ni bahasa Inggeris, bahasa Melayu kan. Okey. Sebenarnya kita jawab macam ni kan. Kalau dia Persi tinggi, dia adalah penebat. Theta rendah, perubahan dan juga kadar aliran haba yang tinggi ke rendah? Rendah. Kamu ingat ni saja. Kalau dia kata penebat ni, automatik jawapan C tinggi boleh, perubahan suhu rendah boleh, kadar aliran haba rendah boleh. Jadi kamu jawab sini. Boleh 3 alasan. Kamu ingat je benda ni. Itu cara dia. Okey, sirip penyejuk banyak. Ni konsep ruang dalam fizik. Jadi ada banyak sirip penyejuk ni. Tujuannya apa? Apa tujuannya? Bebaskan haba. Ya. Membebaskan haba. Ya betul. Sini apa? Apa konsep ruang apa? Banyak. Besar. Banyak. Banyak bebas haba. Banyak haba dibebaskan. Nampak haba dibebaskan Nampak ni? Sini kan berlaku haba. Sirip penyejuk apa fungsi dia? Membebaskan haba. Jadi dia banyak haba dibebaskan. Faham? Tapi kalau jawab cikgu banyak haba pendam penguapan, ni terpulang. Banyak haba dibebaskan pun okey dah. Ke persekitaran. Itu pun dah okey dah. Boleh faham Okey, injap pengembangan yang besar. Ingat injap ni. Apa fungsi injap ni? Dia akan menukarkan apa? Apa ke apa? Tugas injap ni. Lupa dah. Tadi ibu terang. Gas pada cair. Gas ke cair. Ya, dia menukarkan cecair kepada gas. Cecair kepada gas. Dia akan menukar. Ataupun dia mempercepatkan proses penyejatan. Boleh? Boleh. Faham ke ni? Saya faham. Okey. Tu je. Jadi itulah. Jadi haba pendam diserap. Ya, haba diserap di kawasan ni. Dan cecair menyejat. Betul. Sebab berlaku penyejatan. Haba diserap disebabkan oleh penyejatan. Ini jawab mudah menyejat. Ini kat sini haba diserap. Haba diserap. Itu penting.
Okey, yang ni pula ruang sejuk beku yang besar. Ni konsep ruang juga ni. Banyak. Boleh simpan banyak barang. Ya, boleh Betul. simpan banyak barang. Simpan banyak makanan lah. Kamu tulis makanan lah. Macam barang tu jaga juga barang apa pula ya. Okey, cikgu. Tak apa. Haba pendam tentu penguapan ejen penyejuk tinggi. Maksudnya haba pendam tentu penguapan inilah antara cecair menjadi gas ataupun gas menjadi cair. Ingat penguapan ni. Penguapan ni dua lah. Cecair ke gas, cecair kan. Cecair kepada gas ataupun gas kepada cecair. Dua-dua ni. Proses ni bukan berlaku. Cecair kepada gas atau gas cecair. Jadi kita nak haba yang tinggi. Jadi kamu tulis haba yang tinggi apa? Ditukarkan. Dapat apa? Dapat dibebaskan. Dibebaskan. Tidak. Haba yang tinggi dapat dibebaskan. Ataupun kamu boleh cakap macam-macam juga. Menyerap haba yang tinggi. Untuk ni. Sini membebaskan banyak haba yang tinggi. Jadi jawapan ni boleh jawab dua-dua. Sama ada dalam peti ais ataupun dalam luar peti ais. Tu kena faham Okey, yang berikutnya takat didih rendah. Rendah ni kita tadi juga kalau tinggi susah kan. Takat didih rendah. Maksudnya rendah apa? Mudah. Mudah dididihkan. Mudah mendidih. Mendidih maksudnya apa? Mudah tukar kepada Cecair. Gas. gas. Mudah menjadi gas. Mudah menjadi gas. Macam itu. Mudah menjadi gas pada suhu rendah. Nampak? Mudah menjadi gas pada suhu rendah. Maksudnya peti ais tu dia akan tukar lah. Dalam suhu bilik dia akan tukar kan. Tu dah. Perubahan cecair kepada gas pada suhu rendah dengan cepat. Cepat ni merujuk pada mudah. Wah. Mudah menjadi gas, cecair kepada gas pada suhu rendah. Tu dia. Boleh kan? Okey, ni pula. Ni pula tengok ni pula kan. Ni pula dia kata muatan haba tentu gegelung penyejat yang rendah. Perubahan suhu yang Perubahan suhu tinggi. Ya, ini senang. Gegelung penyejat. Gegelung penyejat ni merujuk pada paip ni. Paip ni kan. Rendah. Jadi perubahan suhu yang tinggi. Ada balik-balik tu lah. Ataupun jadi cepat panas apa kan. Tapi yang kamu jawab tu okey lah. Perubahan suhu tinggi. Betul. Okey, reka bentuk kondenser banyak gegelung. Ni konsep ruang juga. Ni kamu boleh jawab ke ni. Apa dia? Banyak luas permukaan. Dekat belakang ya. Luas permukaan tu betul. Tapi nak lagi tepat. Apa? Lebih banyak haba dibebaskan. Banyak haba dibebaskan. Banyak haba dibebaskan. Nampak tak? Itu konsep ruang. nampak. Dia berlaku dekat belakang peti ais. Itu proses kondensasi. Ingat, dekat luar belakang peti ais, kita berlaku proses kondensasi. Dalam peti ais, kita panggil proses penyejatan. Jadi, injap pengembang ni tugasnya menukarkan cecair kepada gas. Dia menukarkan supaya mempercepatkan proses penyejatan. Ini pula apa? Pemampat. Kompresor tujuannya memampatkan gas supaya bertukar menjadi cecair. Tapi masih ada cecair lagi dan cecair itu akan bertukar menjadi gas apa? Masih lagi cecair juga dan masih ada gas lagi. Itu silap gas itu akan bertukar menjadi cecair di mana haba dibebaskan. Itu kondensasi. Faham tak ni? Faham. Faham. Okey. InsyaAllah kalau keluar ni target kamu lah. Jangan paksa lah kan. Kalau tak boleh jawab, kena pandai lah kamu ada soalan yang senang lah kan. Okey, cikgu ni pergi pada tu. Haba. Tengok haba tadi. Kita dah bincang peti ais. Okey, kita nak buat soalan lain pula lah. Soalan-soalan yang lain. Supaya kamu tak adalah rasa apa nama tu. Rasa macam ni lah. Boring jugalah buat soalan sama je kan. Okey, jadi kita buat soalan graf pemanasan suhu dan masa. Soalan pengiraan. Sebab ini melibatkan haba pendam. Ni soalan Perak ada keluar juga soalan ni kan. Okey. Okey, tengok sama-sama Iaitu kita tengok sini.
Dia kata sini satu bahan dalam keadaan perpejal. Ya, perpejal dia bagi jisim. Ni mass M. Dipanaskan menggunakan pemanas rendam 240 volt. Ya, power dia 0.1 kilowatt. Ini power dia. P 0.1 jadi darab dengan 1000 jadi dia apa? 100 watt. Betul ke ni? Darab dengan 1000 1 watt kan? Betul, betul. Betul lah. Ini power dia. Kita tukar pada unit SI tu unit SI. Ni dah tetap dah P. Kalau kita dapat ni ada volt, ni V, ini power. Jadi dua ni kita dapat P dengan V, kita boleh dapat arus yang mengalir dia. Kalau ada soalan tanya lah. Ada P, ada V. Kan? Ada soalan tanya apa maksud ni? Okey, nanti kita bincangkan. Nanti kita bincang. Kita buat soalan dulu. Kena jawab lah. Okey, jawab. Jawab dululah. Apa maksud ni? 240 volt, 0.1 kilowatt. Apa? Ni buat tajuk elektrik ni. Memerlukan 240 volt untuk 1 watt. Sabar, jawab dia dulu. Tenaga yang diperlukan. Jadi kita buat ni. 100 watt. 100 watt maksudnya apa? Apa maksud 100 watt? 100 Tenaga yang diperlukan. joule dalam. Diperlukan. Ya, dalam. Untuk Tenaga elektrik yang diperlukan sebanyak 100 joule dalam 1 saat apabila disambungkan bekalan kuasa 240. ya 240 volt. Ni soalan ni popular juga. Kita ulang balik kan. 100 joule tenaga elektrik yang digunakan ataupun telah ditukarkan dengan apa ke, digunakanlah senang. Dalam 1 saat apabila disambungkan dengan bekalan 240 volt. Nampak tak? Ni contoh dia. Soalan ni dia tak tanya lah, ni tajuk apa. Yang kita bincang tajuk elektrik. Jadi tak apa kita tengok kan. Okey, soalan pertama. Soalan pertama dia kata haba pendam tentu pelakuran bahan itu. Haba pendam pelakuran. Jadi kita tengok kan dia ada 3 berapa fasa kan. Fasa, kalau satu fasa suhu naik tak? Satu fasa. Contohnya dia ada perpejal saja. Suhu bertambah tak? tambah. Ya, suhu bertambah. Kalau perpejal nak tukar kepada cecair, suhu dia macam mana? Bertambah ke, berkurang ke atau tetap? Sama. Sama. Sama kan? Ini suhu sama. Ini suhu bertambah. Boleh faham? Jadi kita tengok ni. Untuk sini ke sini, ni nampak suhu bertambah ni. Sebab ni graf suhu. Temperature. Suhu bertambah. Jadi suhu bertambah, perpejal lah dia. Ni perpejal. Boleh? Tengok ni. Suhu dia apa? Bertambah kurang ni? Sama. Jadi dia adalah Cair. Perpejal ada cecair. Perpejal tambah cair. Cecair. Perpejal nak tambah cecair lah. Ada dua fasa lah sini. Ni satu fasa, ni dua fasa. Dan ini agaknya apa? Fasa apa ni? Cecair. Cair. Cecair. Ni kan. Kalau ada dua fasa, kita haba pendam. Pendam kenapa? Suhu malam. Sebab dia ada dua. Pelakuran apa? Perpejal tukar Pada kepada cecair. cecair. Haba pendam. Hitungkan haba pendam tentu. Jadi haba pendam ni lah. Start daripada sini sampailah ke sini. Jadi kita kena ukur sini. Okey. Jadi nak ukur sini haba pendam kita boleh kira berapa formula. Kita tengok balik formula. Kita ada formula Q sama dengan ML. ya, bagus. Q sama dengan MC theta ada. Kita ada Q sama dengan ML. Lagi Q sama dengan apa? PT. MM kecil. Ya, PT. Faham? Jadi kita tengok apa yang ada dekat sini. Daripada graf ni kita ada 3.6 masa. Masa ni cikgu tak ingat lah dia buat minit ke saat ni. Kamu tengoklah ni Jadi kita tengok. Cikgu rasa minit lah ni. Cikgu tak pasti Cikgu rasa ni minit. Cikgu rasa lah. Cikgu lupa lah. Kena buka soalan kan. Kamu tahu jawapan. Okey, jawapan dan untuk perpejal cecair ni kita ada masa. Faham?
Jadi berapa masa daripada sini ke sini? 2.6. 2.6. Ya, ini 3.6, ini 1. Jadi masa dia ialah itulah T sama dengan 2.6 minit. Nak tukar saat darab dengan 60. Kita ada T. Sebab ada T, jadi kita guna formula satu ni. Q sama dengan PT. Ya, PT. P kita tahu tadi 1000. Ni P ni. Guna tu je lah. Q sama dengan PT. Boleh? Jadi digantikan. Pejal cair, cecair. Yang atas tu cecair dengan gas lah. Kita tengok apa yang kira. M kita ada. Ni sajalah tengok M. Oh, okey. Cikgu tak silap. Q sama PT dah betul. Dia minta haba pendam tentu. Tentu ni apa? Perubahan. L. Ni L. Faham? Faham tak ni? Jadi nak jawab soalan ni kita kata sebab dia cari L ni berapa. Jadi kita buat ML sama dengan PT. Faham tak? Haba yang dibebaskan sama dengan haba yang diserap. Serap. Jadi M ni kita buat 0.05. P tadi 100 watt. Okey. Dan kita masukkan masa dia. Betul lah minit. Minit kan. T dia kita tukar 3 tolak 3.6 tolak 1 tukar jadi 2.6 darab dengan 60. Nak tukar pada saat. Jadi kita masukkan PT sama dengan ML. Atau ML sama dengan PT pun boleh lah kan. Okey, gantikan. P 100. Tu darab T kita gantikan. M kita bagi 0.05. Jadikan L sebagai tajuk rumus. Jadi apa jawapan dia? Apa jawapan dia? L sama dengan berapa? 312 Joule. Ya. Okey, apa unit dah? Unit. 312 Joule. tak tepat lah. Betul-betul lah. 3,000. Tak ada. Apa jawapan dia? 312,000. Okey. Iyalah. Dapat macam ni kan? 3.12 darab 10 kuasa 5. Unit ni. Ajul kamu salah tadi kan? Okey. Macam mana buat unit ni? Tengok ni. Q sama dengan ML. Betul tak? Unit Q apa? Joule kan? Joule. Ini kg. Jadi L sama dengan Q per M. Betul? Jadi Joule per kg. Joule per kg. Ataupun Joule kg negatif 1. Jadi 3.12 darab 10 kuasa 5. Apa maksud ni? Maksudnya 1 kilogram bahan memerlukan haba sebanyak yang ni 3.12 Joule untuk menukarkan fasa pepejal kepada cecair pada suhu tetap. Faham tak? Boleh tak? Itu cara dia. Pada suhu tetap. Okey. Okey, kita buat lagi. Ada soalan lagi ni. Okey, kalau dah habis kalau dah ni kita buat lagi Okey, dia kata muatan haba tentu bahan itu dalam keadaan cecair. Inilah. Nampak? Jadi kita tengok sini, ini ada peningkatan suhu. Maksudnya untuk pepejal ni kita pakai MC theta. Untuk ni kita pakai ML. Untuk cecair kita pakai MC theta juga. Cecair pada gas kita pakai ML. Tu. L je macam tu sikit. Sebab dia penguapan. Okey kan? Jadi kali ni kita nak guna muatan haba tentu bahan itu dalam keadaan cecair. Jadi kita tengok masanya ada. Start daripada sini sampai sini. Berapa masa dia? T dia. 1.2. Ya. Masanya sini. 4.8 tolak dengan 3.6. Ni masa dia. Jadi kita tahu masa dia. Jisim, kita pakai jisim dari 0.05 juga. M. Sebab kita akan guna formula MC theta dan juga sama dengan
PT. Q sama dengan MC theta, Q sama dengan PT. Kita guna. P masih guna sama, P 100. T kita guna tadi, kamu dapat 1.2 kan? 1.2 darab dengan 60. M kita dapat 0.05. C kita nak cari theta-nya berapa? Berapa theta dia? Theta berapa? Perubahan suhu. Berapa? Berapa dah theta? Ingat pula. Berapa perubahan suhu dia? Tak tahu je tak tahu? Tak tahu cikgu. 218 tolak 78. Ya, yang ini masa. Kalau yang ni pula 218 tolak 78. Ini theta dia, ni theta dia. Ini T dia. Faham tak? Faham. Itu. Jadi itulah. Kamu tolak lah 218 tolak 78. Kalau tak boleh jawab, kamu cakap macam ni pun dah okey dah. Jadi dia gantilah dalam formula tu. Itu dah. PT MC theta ya. Tadi P kita ambil yang tadi juga. T kita dapat 1.2 darab 60 tukar pada saat. Ya. M 0.05. Ya betul. Lepas tu kita masuk C. C berapa? Nak cari C tu betul lah formula dah. Theta sama dengan 218 tolak 78. 140. Jadi gantilah dalam formula ni. Ganti punya ganti. Ini, ni dah ada. Ya. M, C, MC pula. Silap. P, T. Ni T kan. P, T. M, C, theta. Nampak? Kan. Jadi theta C sama berapa tu? Tekan kalkulator. Apa jawapan? Apa jawapan? 1028.57. Ya, 1008.57 ya. Apa unit dia? kg. Joule kg negatif 1, C negatif 1. Ya, Betul. bagus. Darjah Celsius ni 1 kan. Okey, itu dah. Dapatnya nilai dia kan? Betul kan? 1000 kan? Betul. Joule kg negatif 1 darjah Celsius. Kalau kamu dapat perpuluhan, tulis je perpuluhan. Jangan kamu terlalu run off. Ni run off ni kot kan. Kamu jawab perpuluhan kamu. Apa jawapan kamu tadi? 1028.57. Ya, ambil nilai ni. Ambil nilai ni. Ini pun jangan, ini tak berapa bagus sangat. Dia bundarkan. Kamu bagi jawapan dia. Dan 2 titik tempat perpuluhan. Decimal point. Jawab macam tu kan. Itu soalan dia. Okey, boleh tak? Boleh. Kan? Itu soalan. Ada lagi rasanya. Dah tu. Itu soalan yang berkaitan dengan tajuk ni. Tajuk pengiraan. Haba, tekan haba kan. Tu dia. Jadi kita buat soalan pengiraan tadi. Okey. Boleh faham kan? Okey, kita pergi pada soalan yang lain pula lah. Kita tengok soalan lain pula. Kita ambil soalan ni lah, cikgu ingat. Ni. Ketulan ais. Ni. Ni soalan ni. Soalan ni. Tengok sama kan. Dia kata menggunakan konsep haba pendam tentu. Ya, terangkan bagaimana ketulan ais dapat menyejukkan minuman dengan lebih berkesan. Jadi dalam gelas ni ada dua benda lah. Pertama kita ada cecair. Dah air. Dan yang kedua kita ada ketulan ais. Betul tak? Betul. Mana suhu rendah? Air. Ais. Ketulan ais. Air, sorry. Ya, okey. Ni suhu dia rendah. Suhu dia rendah. Yang ni suhu dia tinggi. Jadi ada dua objek sebenarnya. Betul tak? Jadi haba akan bergerak daripada air ke ais ke atau ais ke air? Haba. Ais Ais ke air. Air ke ais. Ya. Air ke ais. Haba akan bergerak pada suhu tinggi ke suhu rendah. Jadi haba bergerak pada air ke ais. Faham? Faham. Air ke ais. Jadi haba banyak berpindah. Bila haba dipindahkan pada air ke ais Seimbang. akan melebur. Faham?
haba yang digunakannya untuk memutuskan ikatan pepejal kepada cecair. Boleh kan? Jadi haba dia banyak dikeluarkan, maka suhu dia akan bertambah, semakin berkurang. Semakin berkurang. Itu konsep yang ada kan, yang kamu kena faham kan, macam mana. Jadi ada 4 markah yang kamu jawab poin-poin yang ada kat sini. Yang pertama dia kata, suhu ketulan ais lebih rendah. Ni cikgu cakap tadi kan, suhunya rendah ketulan ais. Ada 4 poin, ingat. Lebih pun tak apa. Yang kedua, ketulan ais menyerap haba dari air. Maksudnya air membebaskan haba kepada ais. Faham? Air Faham. menyerap haba. Maksudnya haba pindah pada air ke ais. Jadi ais akan menyerap haba. Ini menyerap. Ini membebaskan. Faham kan? Nampak? Dia bebaskan haba kepada air. Air menyerap. Itu dah. Ni markah yang kedua. Atau kata menyerap kan. Ais menyerap haba. Yang kedua, ais akan bertukar menjadi pepejal kepada cecair. Ya, pepejal tukar cecair. Faham tak? Pepejal tukar cecair. Dah ada kat sini. Faham. Lepas tu, haba pendam diserap oleh air. Tadi kita kata dah haba diserap kan. Ketulan ais menyerap haba. Ni lebih kurang ni. Haba pendam diserap oleh haba diserap. Haba yang serap ni kita panggil haba pendam. Haba dipanggil haba pendam. Kenapa pendam? Sebab suhu dia malar. Sebab pepejal tukar jadi cecair. Suhu dia malar pun 0 darjah Celsius lah, sejuk lah. Faham? Tu dah. Faham. Jadi untuk, ingat cikgu cakap tadi kan, untuk memutuskan ikatan pepejal kepada, dia kata molekul. Kamu boleh kata memutuskan ikatan pepejal kepada cecair. Itu cerita dia. Dia kata memutus ikatan molekul. Itu contoh dia lah. Okey. Jadi markah yang ada kat sini tengok yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Dia bagi 5. Jadi kamu kena, itulah kesimpulan kalau ada soalan macam ni, kamu kena jawab lebih daripada apa? Poin. Markah yang diberi. Markah yang diberi. Okey, faham Faham. Faham. Okey, Faham. kalau faham, cikgu nak stop untuk rakaman lah, jangan kamu keluar pula. Sebab cikgu nak bincang bab lain pula cikgu nak stop sekejap untuk rakaman sahaja. Jangan keluar pula. Okey, cikgu start rakaman.